Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan satu karangan, iaitu karangan autobiografi. Apa itu karangan autobiografi? Okey, kita tengok. Sazana, awak tengok video ni dengan teliti. Okey, autobiografi adalah berkaitan riwayat hidup atau perjalanan hidup tersendiri. Menceritakan kisah hidup yang tidak bernyawa menjadi bernyawa. Okey, kita teruskan untuk rangka pendahuluan. Isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan penutup. Okey. Cikgu. Yes, Abinesh. Cikgu, bosanlah cikgu. Ya, cikgu, bosan. Kan ada teknologi. Kami mencari karangan ini dan salin sahaja. Boleh jimatkan masa kerja jadi mudah. Pantas siap. Abinesh, awak ingat tak hari tu? Awak tak tahu pun cara jalan kerja. Dulu, Abinesh belajar hanya dengan buku. Banyak soalan dalam buku tersebut. Tapi, sukar difahami. Kenapa susah sangat ni? Saya tak faham. Saya tak faham langsung. Abinesh cuba untuk menjawab soalan matematik tersebut. Tetapi, tetap salah. Dia keliru. Wah, dan tidak semua dapat jawapan menjawab ada. soalan tersebut. Kemudian, Abinesh mula menggunakan teknologi. Your answer 256. Your Nampak next macam question, faham. please. Tapi ini lain sikit. Macam mana ya? Okey Abinesh, awak cuba selesaikan latihannya, okey? Abinesh faham? Apa yang Abinesh tak faham kat sini? Saya tahu jawapan tapi tak faham cara kerja. Oh, okey. Abinesh. Yes. Sekarang saya guna teknologi untuk ulang kaji, bukan sekadar salin. Cikgu, saya dah siap. Abinesh dah siap? Ya, Sini cikgu. saya semakkan. Wow. Good job Abinesh. Wah. Cikgu, terima kasih cikgu. Sama-sama. Guru Membimbing teknologi membantu bersama kita pasti berjaya.